klik link yang diberikan. Lepas kita klik link yang diberikan, kemudian kita akan pastikan kita berada di mod guru, iaitu penilaian kediri ni. Lepas tu kita scroll bawah, kita akan nampak butiran pencerapan dan kita pilih butiran sekolah. So, masa butiran sekolah ni, isilah kod sekolah, nama sekolah, PPT negeri, email rasmi sekolah. Dan dekat butiran guru, isi nama, pilih jantina, option. Kemudian kat butiran PDP, letaklah mata pelajaran. Kita pilih salah satu PDP kita. Yang ni belum dicerap lagi tau. Ni kita sendiri. Ini mata pelajaran yang kita nak, yang kita nilai diri kita sendiri. Bilangan murid hadir, tahun tingkatan, tajuk topik, masa PDP. Okey, kemudian dekat rubrik instrumen guru ni, kita kena baca betul-betul detail dia dan kita pilih berapa markah yang kita nak bagi. Contohnya kalau domain K4 ni, kita mana markah kita, baru tahap kesedaran ke, asas ke, pertengahan ke, lanjutan ke, ada kita kena baca detail dia. So setiap ni pastikan kita pilihlah, contoh kita kena pilih, kita klik saja dekat bahagian pelaksanaan, kita klik semua yang patut. Kemudian sampai dekat refleksi. Okey, seterusnya dekat rubrik instrumen ni, kita bagi markah ikut murid. Murid beri pendapat yang munasabah. Kita pilih-pilih klik sahaja markah mengikut yang bersesuaian. Okey, kemudian perbandingan, kita punya kerja sampai situ dulu. Kemudian perbandingan skor kendiri ni, nanti pencerap kita yang akan bandingkan skor yang kita bagi dengan skor pencerap bagi. So, dia akan tengok jurang dia. Okey, kemudian dekat bahagian yang apa yang kita kena isi adalah bahagian refleksi kendiri guru ni. So kita kena tulislah apa pandangan kita tentang PDP Kebat yang kita buat. Bagaimana kita nak buat penambahbaikan. Okey, so sampai situ sahaja. Yang lain tu semua kerja pencerap. Okey, lepas kita dah bagi markah untuk diri kita sendiri, markah murid, kemudian refleksi kita, seterusnya apa yang kita kena buat, kita pergi atas balik tengok muat turun burang JSON ni. Bila dah tekan muat turun burang .json tu, lepas tu nanti kita WhatsApp, hantar dekat pencerap kita menggunakan WhatsApp ataupun email sebelum 30 Julai. Dan langkah seterusnya akan dilengkapkan oleh pencerap pula. Nanti pencerap akan masuk kat link ni, dia akan pergi ke mod pencerap, kemudian dia akan buka burang JSON yang kita bagi tu, dan dia akan isi, macam itulah. Seterusnya adalah pencerap. Yang kerja kita ni sebelum 30 Julai dan kerja pencerap nanti bulan Ogos.